Selamat pagi, happy gardening kan kawan. Bagi kan kawan yang suka menanam, mesti seronok kan bila kita bangun pagi, tengok rumah kita penuh dengan bunga, sayur-sayuran dan juga buah-buahan. Disebabkan ramai yang tanya Cik Tan macam mana kita nak semai biji benih, macam-macam biji benih. Untuk video kali ni Cik Tan nak kongsi dengan kawan-kawan. Daripada biji benih yang biasa kita nampak sampailah biji benih yang kadang-kadang kita susah nak jumpa kawan. Kalau bunga matahari ni rumah Cik Tan memang banyak. Assalamualaikum, selamat pagi. Kita mula dulu dengan pokok ni kawan-kawan. Ni adalah pokok ubi ataupun pokok singkong. Bagi kawan-kawan yang duduk dekat kampung, mesti senang kawan-kawan. Cucuk-cucuk je dia punya batang dah hidup. Tapi bagi macam orang-orang yang macam Cik Ita ni duduk dekat taman, tak ada pula tanah, teringin nak makan kawan-kawan. Kalau beli dekat kedai kawan-kawan, dah ada harga dah. Kadang paling sikit pun bukan seikat sekarang ni RM2.5 ataupun RM5. Tapi kalau kawan teringin nak tanam, boleh je tanam dalam pasu, dalam polybag. Untuk pucuk ubi ni kawan ataupun satu lagi ni ni Cik Tan panggil dia pucuk Ajinomoto. Ada juga yang panggil dia pucuk cahaya. Yang ni rasa dia lebih sedap daripada pucuk ubi kawan. Cara dia pun sama, menggunakan batang, keratan batang. Cucuk-cucuk je kawan. Boleh tanam dalam pasu dan juga dalam polybag. Rasa memang sedap. Bagi kawan yang suka bunga pula, Cik Tan mulakan dengan bunga matahari. Sekarang ni kawan, Cik Tan masih lagi dalam proses Cik Tan nak jadikan rumah Cik Tan ni depan dan belakang penuh dengan pokok bunga matahari kawan. Dan Cik Tan nak cuba tanam pokok bunga matahari ni dengan pelbagai jenis kawan. Untuk biji benih matahari, macam biasa Cik Tan akan menggunakan kaedah tisu ni kawan. Senang je kawan cari je Tupperware. Kawan-kawan letak tisu, susun biji benih. Lepas tu kawan bagi dia basah sikit, letak tempat redup lebih kurang 4 ataupun 5 hari. Untuk pokok bunga matahari ni kawan, kalau kawan duduk kampung memang bonus kawan. Tanam dia dekat tanah, nanti pokok dia akan besar. Lepas tu orang kata dia tumbuh tu cantik lah kawan. Tapi kalau kawan tak ada tanah, tak ada masalah juga kawan. Boleh tanam dalam pasu dan juga dalam polybag macam Cik Tan. Yang ni semua ni pokok bunga matahari kawan. Cik Tan tanam macam-macam jenis. Ada yang satu pokok tu banyak bunga, ada satu pokok tu satu bunga. Dan juga ada yang orang kata bunga dia rendah, tapi pokok dia rendah tapi bunga dia banyak. Yang tu adalah pokok mangga kawan. Kalau Cik Tan ni kawan, bunga matahari ni sebenarnya Cik Tan nak jadikan dia hiasan laman Cik Tan. Nanti Cik Tan nak tanam sayur-sayur kawan. Jadi bunga matahari ni macam penyeri laman kita kawan. Lagi satu Cik Tan memang suka sangat tengok pokok bunga matahari. Kawan-kawan suka makan jagung tak? Kalau kawan-kawan suka makan jagung, mesti kawan-kawan suka video ni kawan-kawan. Yang ni adalah biji benih jagung. Kali ni Cik Tan tanam jagung manis dan juga jagung pulut warna putih kawan-kawan. Cara dia sama macam Cik Tan semai biji benih bunga matahari. Cik Tan guna kaedah tisu. Yang ni kawan-kawan, lepas Cik Tan dah semai tu, Cik Tan akan masukkan dia dalam pot-pot kecil. Kalau medium tanaman yang Cik Tan guna kokopit kawan. Kokopit ataupun sabut kelapa hancur. Sebab ni kawan, dia memudahkanlah kerja Cik Tan. Bila pokok ni dah besar nanti, dah jadi anak pokok, nanti Cik Tan boleh cabut dia dan Cik Tan boleh pindah dia dalam polybag yang besar. Kalau untuk biji benih kawan, biasanya kalau Cik Tan akan menggunakan biji benih jenama jom tanam ni kawan. Senang untuk kalau kawan nak dapatkan jenama jom tanam, nanti Cik Tan akan letakkan dia punya link dia, kawan boleh tekan link. Yang ni adalah pokok jagung yang kita tanam tu kawan. Nanti Cik Tan nak bagi dia besar, kita akan pindahkan dia. Yang ni pula adalah daun sup. Bagi kawan yang teringin nak tanam daun sup pula kawan, kalau Cik Tan guna kokopit ataupun sabut kelapa hancur. Lepas tu nanti Cik Tan akan tabur je kawan biji benih. Okey, kalau untuk biji benih macam Cik Tan cakap tadi, Cik Tan akan gunakan biji benih jom tanam. Daun sup ni kawan, kalau nak tanam kena sabar sikit. Okey, kalau baja pula biasanya Cik Tan akan menggunakan baja Milagro. Sebabnya kalau boleh Cik Tan nak tanam dekat rumah Cik Tan ni organik kawan. Dan yang ni pula adalah bende.
Bendik ataupun okra. Kalau dekat Malaysia kita panggil dia bendik kan kawan. Tapi kalau dekat Indonesia, kalau tak silap Cik Ita, diorang panggil dia okra. Okay, yang ni bagi Cik Ita lah antara lah tanaman yang Cik Ita suka tanam. Sebabnya kan kawan, bagi Cik Ita, bendik ni ataupun okra ni antara lah biji benih yang mudah sangat hidup. Cara dia pun sama, biasanya Cik Ita akan guna kaedah tisu. Bila dia dah tumbuh macam ni, Cik Ita akan pindahkan dia dalam bekas-bekas semaian yang kecil ni kan kawan. Untuk bendik ni biasanya pokok dia besar. Kalau kawan-kawan nak dapat buah bendik yang banyak, pokok dia tahan lama, kawan-kawan kena bagi dia polybag yang besar. Semai-semai biji benih rupanya dah tengah hari kan kawan. Cik Ita nak ambil kangkung ni sedikit. Cik Ita nak buat ulam. Bagikan kawan yang teringin nak menanam ataupun yang baru-baru belajar menanam. Kawan boleh mulakan dengan tanam kangkung. Kangkung ni senang je kan kawan. Sediakan tanah, kawan boleh tabur-tabur. Untuk kangkung ni biasanya Cik Ita akan guna jenama ni kan kawan. Cik Ita akan guna jenama Crop Power. Sebab jenama ni bagi Cik Ita lah kan kawan. Kalau kita semai kangkung mudah hidup dan jangka masa hayat kangkung ni lama kan kawan. Sebab tu kalau Cik Ita nak tanam pokok, Cik Ita suka guna jenama jom tanam. Kawan-kawan pernah makan goji berry tak kawan? Biasanya goji berry ni kita akan jumpa di dalam bentuk yang kering. Kalau kawan suka buat sup ala-ala China, sup Cina tu kawan, sup Chinese lah, yang ada lobak putih tu, goji berry tu salah satu lah kawan. Yang ni pula adalah pokok bunga. Yang ni pokok bunga keembong kawan. Tapi Cik Ita rasa kalau orang Indonesia dia panggil lain. Untuk bunga keembong ni juga antaralah pokok yang senang sangat nak tanam. Sebabnya dia ni pakai biji benih tu kawan-kawan tabur je. Okay, selain okay, yang ni kawan, ni bonus ni. Dekat pokok bunga keembong Cik Ita hidup pula tu apa tu kawan, Rebina. Yang ni pula adalah hiasan lah kat rumah Cik Ita kawan. Tengok tu lah kawan, atas tu pun Cik Ita letak pokok bunga keembong. Kalau rumah Cik Ita ni best sikit kawan. Bawah ni Cik Ita tanam sayuran, atas tu pokok mangga. Kalau yang ni pula antaralah tanaman bunga yang Cik Ita suka tanam. Yang ni bunga wingka. Wingka ni senang rupa-rupanya tanam kawan. Kawan boleh guna biji benih ataupun ambil keratan batang tu kawan-kawan cucuk. Nanti dia akan keluar akar. Sayuran ni kalau setiap video Cik Ita mesti ada kan kawan. Cik Ita tengah perbanyakkan. Cik Ita suka makan sayur-sayur kan kawan. Yang ni pula adalah yang ni kalau kawan suka buat asam pedas, laksa, mesti kan kawan suka. Untuk tanaman ni pula, ni bukannya kunyit kan kawan. Yang ni kalau Cik Ita dekat Malaysia kita panggil dia temu. Dia boleh buat ulam. Kalau yang ni pula pucuk kaduk. Ini pun memang Cik Ita suka buat ulam kan kawan. Dekat kawasan rumah Cik Ita ni, kalau bahagian depan ni dia redup kan kawan. Sebabnya ada pokok mangga yang besar. Sedap kan kawan pokok mangga ni. Cik Ita suka ambil waktu muda cicah dengan kicap. Okey kan kawan, dekat belakang pula. Ini bahagian belakang kan kawan. Yang ni Cik Ita tanam kacang. Cik Ita ni kan kawan, sekarang ni tengah perbanyakkan bunga ni. Yang ni Cik Ita panggil dia bunga kembang 10. Kalau orang Indonesia panggil dia bunga rekod ke? Kalau tak silap Cik Ita lah kan kawan. Kalau dekat Malaysia kita panggil dia bunga kembang 10. Cara tanam dia pun senang kan kawan. Kepak-kepak dia punya batang, cucuk je dekat dalam polybag ataupun dalam tanah. Macam ni kan kawan. Yang ni Cik Ita baru tanam. Alhamdulillah dia dah tumbuh. Pokok bunga ni kan kawan yang jenis bunga kembang 10 ni, dia suka cuaca yang panas. Kita ni kan kawan juga tengah banyakkan pokok cili kan kawan. Cik Ita pula sukalah kan kawan tengok pokok cili ni. Yang ni Cik Ita tanam pokok cili padi tapi dia warna putih kan kawan. Itu hari Cik Ita dah pernah tanam. Ni salah satu teknik lah kan kawan. Cik Ita nak bagi dia banyak. Okey lah kan kawan, sebenarnya Cik Ita ni bukan pakar kan kawan. Tapi Cik Ita suka sangat kongsi tip-tip tanaman bagi kawan-kawan yang ada tip tanaman juga. Kawan boleh komen dekat bahagian komen Cik Ita. Kawan pun boleh kongsi ilmu dengan Cik Ita kan kawan. Sebab Cik Ita dia masih orang kata belajar. Okey, Cik Ita nak tanam pokok. Bagikan kawan yang suka dengan video Cik Ita, boleh bantu Cik Ita tekan like, share, komen and subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Ni bonus ke kawan. Cik Ita tak tahu ni bunga apa. Tiba-tiba Cik Ita nampak pula. Jadi Cik Ita ambil je video.